Tu aksesori pasang yang paling tengok. Ini bocor. Jangan jauh ni aksesori pasang. Ni semak air bocor. Aku ada tengok satu video ni kan. Dia buka belakang ni, lepas tu dia marah-marah. Macam marah lah kedai aksesori sebab apa. Dalam ni tiba-tiba jadi macam warna hijau-hijau, macam lumut lah. Kenapa boleh jadi macam tu? Air masuk lah. Air tu masuk ke mana? Oh, ni semua laluan air. Yes, ni semua lalu air. Air hujan semua lalu sini. So jatuh turun. Dia tak salah kan, sebab kan belakang ni biasa kita pasang player untuk dashcam kan. So basically kalau kita nak elakkan air masuk, apa yang kita kena buat? So daripada saat ni kau biasanya apa yang kau buat untuk elakkan macam orang kata air tak masuk dalam ni, tak menyebabkan orang kata kulat ni hijau kan? Satu, dua, lepas tu sini ada satu, batang sana ada satu. So kalau ni salah satu patah, dah jadi duduk dia tak secure. Bila tak secure, air boleh masuk lah. Tu yang bocor. So, Okay. sini boleh kulat. Sebenarnya boleh ke tidak boleh masukkan wire dalam ni sebenarnya? Boleh. Cara dia macam ni sebetulnya? Dia tak ada cara yang betul, tak ada cara salah. Cuma hati-hati. So kalau nak umpil benda ni pun, Jangan main rentak je. biasanya kalau lalu sini kan, selain pada dashcam, dengan player apa lagi yang boleh lalu sini? 360 pun lalu sini sebab kita letak kamera kat sini. Apa-apa yang berkaitan dengan bonet dia, lampu ke apa ke, semua kalau di situ. Aku dah tahu kau pasang dashcam kat sini, player 360 kan. Kalau aku nak pasang sendiri boleh? Kalau tahu macam nak buka benda ni, macam nak lalukan dia, boleh, silakan. Tapi kalau benda ni patah ke ataupun wire dalam luka ke, tu sedih tanggung at your own risk lah. Macam dashcam kan, dia lalu macam Dia cross, boleh ke? tak proper. Sebab apa kan? Kalau dia cross, dia dah makan getah sini, dia getah sini tak rapat. Sama dia, benda yang sama akan berlaku, air akan masuk juga. Kan contoh kan dah tutup bonet ni kan, ada kata kepit kat sini kan. Wire tu dia akan terkepit lah. Bila terkepit, dah lama sangat dia dekat situ, mungkin wire tu mungkin boleh terhakis lah kalau dah buka tutup kan. Wire tu terhakis, wire expose lah. So hari ni benda ni dia pasang apa ni? Dia pasang dashcam dengan GPS.